Sepui-sepui petang. Kereta pula sampai Pak Long, Mak Long. Assalamualaikum Pak Long, Mak Long. Hari ni saya ada sebiji X17 tahun 2019. Saya nak menjual dengan harga 45,800. Okey. High spec Pak Long, Mak Long. Okey. Mai sini saya review untuk Pak Long, Mak Long. Okey. Kita tengok cat dia pun macam baru Pak Long, Mak Long Macam baru. Macam kita keluar kedai Pak Long, Mak Long. Okey. Dia main sekali dengan tayar Michelin. Nak cari mana Pak Long, Mak Long? Okey. Mai sini saya review bahagian dalam pula. Dia main dengan color gold. Gold leather seat Pak Long, Mak Long. Okey. Memang cantik. Siap saruf lagi. Mileage baru 70,000. Maafkan saya, 70,000 Pak Long, Mak Long. Okey. Kita mai tengok bahagian belakang pula. Kereta sangat cantik, sangat premium Pak Long. Okey, siapa lambat memang rugi habis Pak Long, Mak Long. Okey, dia main dengan Kenwood speaker Pak Long. Original. Okey, tayar belakang pun sama juga. Saya tak mau cakap banyak Pak Long, Mak Long. Pak Long, Mak Long boleh nilai sendiri Pak Long. Okey. Mari kita tengok bahagian bonet belakang. Besar Pak Long, Mak Long. Tengok Pak Long. Okey. Saya tak mau cerita banyak. Yang orang tahu kereta ni, tahulah Pak Long, Mak Long. Okey. Saya nak menjual dengan harga 45,800. Kita boleh lego lagi. Jangan risau. Yang penting cari saya dekat Rat Motoring Selayang. Apa-apa pun boleh kontak nombor saya. Assalamualaikum.